KPM tubuh Jawatankuasa Khas siasat kes tikam pelajar. Malaysia sedia hantar pakar perubatan ke Gaza. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 7 pagi. Sebuah jawatankuasa khas ditubuhkan bagi menyiasat kes pelajar perempuan tingkatan 4 maut ditikam di sebuah sekolah menengah di Petaling Jaya, Selangor. Menteri Pendidikan Fadina Siddiq memberi jaminan kes akan disiasat secara menyeluruh, telus dan adil. Pihaknya akan memberikan kerjasama penuh kepada proses siasatan. Sebagai langkah intervensi awal, Kementerian menggerakkan pasukan kaunselor dan guru bimbingan dan kaunseling ke sekolah berkenaan bagi memberikan sokongan psikososial kepada murid, guru serta seluruh warga sekolah yang terkesan dengan insiden itu. Sementara itu, Ketua Polis Daerah Petaling Jaya ACP Syamsuddin Mamat mengesahkan tiada unsur buli dalam kes berkenaan. Setakat ini saya mengesahkan tiada unsur buli yang berlaku. Setakat siasatan kita pada saat ini, just untuk maklumat rakan media. Tetapi soal siasat lanjut kita akan jalankan. Kalau timbul perkara-perkara lain, saya akan maklumkan kemudian nanti. Polis turut menemukan 2 senjata tajam dipercayai digunakan suspek dalam kejadian tersebut. Dalam pada itu, KPM bekerjasama rapat dengan PDRM bagi memperkukuh pemantauan keselamatan di semua sekolah seluruh negara. Ketua Pengarah Pendidikan Dr. Muhammad Azam Ahmad berkata, pihaknya tidak menganggap kes pelajar maut ditikam dan salah laku seksual sebagai kes terpencil. PDRM pun juga akan bersama-sama kita dan memberikan memaklumkan langkah-langkah yang akan diambil sama untuk memastikan kawasan sekolah ini adalah kawasan selamat. Dr. Muhammad Azam turut memaklumkan pentadbir sekolah berkenaan akan dipindahkan ke Pejabat Pendidikan Daerah sehingga siasatan selesai dijalankan. Ini pula kes kematian murid lelaki tahun 4 yang ditemukan tidak sedarkan diri dalam tandas sebuah sekolah di Senawang 1 Oktober lalu. Kertas siasatan telah dirujuk kepada Jabatan Peguam Negara. Ketua Polis Negeri Sembilan Dato' Al-Zafni Ahmad berkata, siasatan dijalankan secara menyeluruh termasuk melibatkan unit sains tingkah laku dan unit siasatan forensik Ibu Pejabat Polis Bukit Aman. Siasatan tertumpu kepada kemungkinan terdapat unsur jenayah dalam kes mati mengejut selain faktor buli. Seramai 49 individu telah dirakam keterangan. Malaysia berhasrat menghantar pakar dan sukarelawan perubatan ke Gaza. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim akan berhubung dengan Presiden Mesir Abdel Fattah Al-Sisi untuk memohon laluan kemasukan melalui sempadan Rafah. Saya minta supaya laluan diberikan melalui Mesir, melalui Rafah dan masuk pakar-pakar perubatan. Daripada kita bawa mereka ke sini, lebih baik kita bawa pakar-pakar kita dan bantuan merentas masuk melalui Rafah dan bantu rakyat Palestin. Mengulas mengenai ketiadaan Malaysia dalam sidang kemuncak keamanan Gaza di Sham El-Sheikh, Perdana Menteri menjelaskan Kuala Lumpur tidak diundang kerana menyokong pelandamai itu secara bersyarat. Syaratnya ialah comprehensive solution, membawa balik rakyat Palestin yang terusir keluar dan beberapa syarat-syarat yang terkait dengan hak Palestin sebagai satu negara yang tak termasuk dalam plan. Plan tu kalau sudah baca 20 poin tak termasuk soal hak rakyat Palestin, negara dan kedudukan penjajahan yang terus berlaku dan keganasan yang dilakukan oleh Zionis Israel di tebing barat. Jadi kenyataan saya dan kenyataan Menteri Luar sebagai reservation disebut menyokong dengan reservations. Jadi itu kita lakukan. Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sokongan bersyarat terhadap pelan damai Gaza membuktikan Malaysia kekal dengan prinsip dan pendirian yang tegas. Demikian pandangan pensyarah kanan Jabatan Sains Politik dan Pengajian Pembangunan Universiti Malaya, Dr. Taufik Yaakob. Malaysia mempunyai prinsip dan pendirian yang tegas menerusi sokongan bersyarat bagi memastikan gencatan senjata yang kekal, konsisten seakan datang. Malah Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim amat berpengalaman dan begitu lama membela perjuangan rakyat Palestin sekaligus mampu menilai keperluan dan sejauh mana intipati perjanjian yang paling tepat
ini menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara yang mampu menentukan hala tuju sokongan, nasib dan masa depan rakyat Palestin yang lebih realistik berbanding sekadar perjanjian atau menganjurkan persidangan berkaitan isu berkenaan yang tidak membuahkan hasil atau keamanan yang berterusan. Dr. Taufik Yaakob. Malaysia dan Kemboja sepakat memperkukuh kerjasama dalam usaha membantras penyalahgunaan dadah rentas sempadan dan mempertingkat keselamatan serantau. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zaid Hamidi berkata, agenda tersebut dibincangkan semasa pertemuan beliau dengan rakan sejawatannya Neth Savun di Phnom Penh. Pertemuan itu menjadi wadah penting untuk kedua-dua negara menilai semula pencapaian kerjasama sedia ada serta merangka langkah baharu ke arah memperkukuh hubungan dua hala dalam bidang strategik, khususnya dalam penguatkuasaan undang-undang, rehabilitasi, pelindungan golongan belia serta kerjasama dalam aspek keselamatan serantau. Berita seterusnya. Kementerian Pengangkutan melalui Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ mengisytiharkan perang lebih muatan melibatkan kenderaan perdagangan. Menurut Menteri Pengangkutan Anthony Loke, operasi penguatkuasaan bersepadu itu dilaksanakan bermula semalam hingga 31 Disember meliputi 5 zon utama iaitu Utara, Tengah, Selatan, Timur dan Borneo. Tumpuan operasi kepada kawasan panas yang sering mencatat kes kenderaan perdagangan membawa muatan berlebihan, khususnya batu, pasir, tanah, sawit dan kayu balak. MOT dan JPJ ingin menegaskan bahawa tiada sebarang kompromi akan diberikan kepada mana-mana pihak yang melanggar had muatan yang ditetapkan di bawah syarat lesen. Jabatan juga tidak akan bertolak ansur terhadap mana-mana pemandu, pemilik atau syarikat pengangkutan yang cuai serta mengabaikan keselamatan jalan raya serta keselamatan awam hingga mengakibatkan kerosakan jalan raya atau kebun kemalangan. Dalam perkembangan lain, Lok memaklumkan pegawai penguatkuasa JPJ di seluruh negara akan menggunakan alat perakam badan BWC bermula bulan depan. Bagi fasa pertama, sebanyak 100 unit BWC akan digunakan melibatkan pegawai penguatkuasa JPJ di ibu pejabat dan negeri. Inisiatif ini merupakan langkah strategik MOT dan JPJ dalam memperkukuh keberkesanan penguatkuasaan serta meningkatkan integriti dan keterusan perkhidmatan awam. Penggunaan body worn camera menandakan komitmen JPJ untuk melaksanakan penguatkuasaan berasaskan bukti dan memastikan setiap tindakan di lapangan dapat dirakam, dinilai dan dipantau dengan objektif. Anthony Loke. Beberapa laluan utama di ibu negara akan ditutup secara berperingkat bersempena penganjuran sidang kemuncak ASEAN ke-47 dari 26 hingga 28 Oktober depan. Menurut Pusat Infotrafik dan Kawalan Lampu Isyarat Dewan Bandaraya Kuala Lumpur, penutupan akan dilaksanakan secara berperingkat membabitkan jalan-jalan utama sekitar Pusat Konvensyen Kuala Lumpur, KLCC dan kawasan berhampiran yang melibatkan pergerakan delegasi. Laluan terjejas termasuk Jalan Ampang, Jalan Piramli, Jalan Yap Kuan Seng, Jalan Pinang, Jalan Tun Razak, Jalan Kiaping dan sebahagian Lebuh Raya Akleh. Pengguna jalan raya dinasihatkan merancang perjalanan lebih awal serta menggunakan laluan alternatif. Sukan bola sepak kelayakan Piala Asia, Malaysia menang 5-1 ke atas Laos pada perlawanan keempat kumpulan F di Stadium Nasional Bukit Jalil. Kemenangan itu menyaksikan pasukan negara mengekalkan rekod tanpa kalah selepas 4 perlawanan untuk mendahului kumpulan dengan mengumpul 12 mata. Diikuti Vietnam di tempat kedua dengan 9 mata, Laos ketiga 3 mata dan Nepal tercorot tanpa sebarang mata. Malaysia dijadual berdepan Nepal pada 18 November dan akan menamatkan saingan kumpulan menentang Vietnam di Hanoi Mac tahun depan. Sebanyak 45 mayat rakyat Palestin yang sebelum ini berada dalam tahanan Zionis Israel diserahkan kepada Pusat Perubatan Nasir. Pertukaran berkenaan merupakan sebahagian daripada pelan damai yang menetapkan Israel menyerahkan 15 mayat rakyat Palestin bagi setiap tahanan Israel yang dikembalikan. Rejim Israel pula telah menerima 4 mayat tebusan semula dalam pertukaran tersebut. Menurut penganjur kempen pembebasan tebusan bagi Israel, Hamas masih menyimpan 24 lagi mayat tebusan yang dijangka dipulangkan di bawah perjanjian gecatan senjata sedia ada. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.
KPM tubuh Jawatankuasa Khas Siasat kes tikam pelajar. Malaysia sedia hantar pakar perubatan ke Gaza. Sekian berita yang disunting oleh Mas Niza Awang Kecil dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, rakyat disantuni. Assalamualaikum.